Hush, ada mata. Nampak? Smart ni. Benda ni. Jom kita tengok. Benda ni just plug and play je. Benda ni kau boleh letak dekat cermin kereta korang. Nampak? Kalau let's say kita nak letak dekat sini, tampal je. Dah nampak macam ada mata kan? Function weh. Lepas tu daripada luar dia tak nampak tau. Dia tak nampak macam ada kita tampal something. Benda ni korang dah tak perlu nak risau nak charge ke apa ke, sebab dia ada solar tau dekat sini. Maksudnya bila ada dekat tempat yang gelap kan, bila dia detect oh dah gelap ni kan, dia akan automatically menyala nanti. Korang gerakkan. Kalau dia tak menyala, korang just pukul je macam tu. So maksudnya dia tak adalah sentiasa menyala. Kalau ada pergerakan je baru dia akan menyala. Kalau ada motion baru dia akan menyala. Lepas tu kalau dah dekat tempat yang terang, dia akan padam and dia akan charge dia solar ni. So lepas tu benda ni kan, dia bukan 24 jam menyala je kalau gelap tau. Kalau ada pergerakan je. Kalau ada pergerakan, kalau kereta korang bergoyang ke, kalau korang tengah drive kereta ke, kereta akan bergerak kan, baru dia akan menyala. So dia dah boleh jimat bateri kat situ. So macam biasa guys, kalau korang nak benda ni kan, aku dah sediakan beg kuning kat dalam video ni. Korang just tekan je kat situ. Function tengok daripada jauh. Cantik.